Pada mulanya, angin digambarkan dalam keadaan fitrahnya, suatu kuasa alam yang lembut dan menenangkan. Ia bukan sekadar fenomena fizikal, tetapi satu sentuhan langsung daripada pencipta, satu belayan yang menyegarkan jiwa dan jasad. Biasanya begitulah engkau datang tanpa janji, tanpa suara, berpuput, berpawana, melurut tubuh alam yang luas dan kaya ini. Dan setiap kali engkau menyentuhku, tulang rusukku seolah-olah lunak, urat sarafku seolah-olah dipanggil, dipujuk kembali. Aku tidak membawa apa-apa, hanya rasa. Aku hanya singgah agar kau kembali. Ingat siapa yang menciptakan aku. Dan setiap kali itu juga aku teringat akan dia, yang gaib tetapi sentiasa hadir, yang diam tetapi berkuasa. Pengalaman bersama angin ini melampaui keselesaan fizikal. Ia menjadi satu proses takarub, sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sentuhan angin mengingatkan narator akan keagungan, kemurahan dan kasih sayang pencipta yang tak terhingga. Bukankah indah bila kau sedar bahawa setiap hela nafasku adalah jemputan untuk kau mendekat kepadanya? Benar, dalam belayanmu aku terasa diriku kerdil, tetapi imamku membesar. Aku sedar aku hanyalah amba di antara terbentangnya langitmu dan di antara terhamparnya bumimu. Itulah fitrahku, mengingatkan tanpa memaksa. Keharmonian yang telah dibina tiba-tiba hancur. Angin yang datang bukan lagi jelmaan fitrah atau utusan Tuhan. Ia membawa sesuatu yang asing, ganas dan bertujuan jahat. Tetapi kali ini engkau lain, angin. Engkau tidak lagi sekadar membelai. Aku tidak berubah. Manusia yang berubah. Aku datang sebagai ujian. Aku datang sebagai peringatan. Mengapa begini dahsyat? Bangunan tumbang, bumi merintih, manusia menjerit ketakutan. Apabila manusia lupa daratan, alam dipanggil untuk mengingatkan. Ribut kali ini bukan lagi ujian dari langit. Ia telah bersekongkol dengan kuasa manusia, menjadi alat untuk menyebarkan propaganda. Angin ini membawa suara-suara dan slogan-slogan ciptaan manusia yang angkuh, bukan lagi zikir alam. Adakah engkau diperkudakan, diperalat oleh manusia bahumiyah, oleh kuasa yang rakus dan tidak pernah kenyang? Janji dimukiri, wahyi diputar dan kuasa ditukar ganti. Aku hanya medium. Yang menjadikan aku senjata, itulah manusia. Manusia berpesta dengan kemewahan, ketawa tanpa batas sehingga lupa cara untuk menangis dan bersujud. Di sebalik ribut ini, kedengaran suara seorang pemimpin tirani yang mendakwa dirinya sebagai sumber segala kekayaan dan kekuasaan. Dia memuji dirinya sendiri, mengaku sebagai pencipta lautan dan pembawa hujan. Ia merupakan satu perbuatan syirik yang nyata. Akulah segala-galanya. Akulah yang memakmurkan kamu. Diam! Biadab! Itu bukan suara Tuhan. Itu suara yang hadir dari lubang kebatilan. Angin kini menjadi satu serangan propaganda yang menyeluruh. Ia tidak lagi membelai, tetapi menampar dan memaksa. Slogan, laungan, bendera dan warna-warna agresif digunakan untuk menundukkan akal dan jiwa narator.
Aku dipaksa membawa jeritan itu. Pergi, aku tidak mahu bersengkokol dengan slogan-slogan murah dan warna-warna yang palsu. Di puncak kebingungannya, narator tiba-tiba ketawa terbahak-bahak. Ini bukan ketawa sinis, tetapi ketawa pencerahan. Dengan ketawa, dia membebaskan dirinya daripada cengkaman propaganda. Dia tidak lagi merasa terancam. Sebaliknya, melihat seluruh situasi itu sebagai sesuatu yang remeh. Semangat dan cita-cita. Jadi bangkit saudara, perkuatkan parti ini, pecahkan tembok-tembok halangan dan bangkit sebagai satu kesatuan keadilan rakyat. Reformasi. Cukup, aku tidak akan tunduk pada suara kalian. Semua ini sia-sia. Sebaik saja ucapan itu habis, narator terdiam sejenak menatap badai di sekelilingnya. Perlahan-lahan, wajahnya berubah. Ketegangan mencair. Semua ini begitu remeh. Hahaha. Aku tidak takut lagi. Semua ini hanyalah hingar-bingar duniawi. Tiada kuasa yang mampu menyekat jiwa yang bebas. Biarlah angin berlalu. Aku tahu ia tiada erti. Jiwa ini bebas. Angin berbisik perlahan, membawa duka yang tak terucap. Aku menatapnya dengan simpati. Hati berlinang, menangis bukan kerana takut, tetapi kerana jiwa manusia yang telah rosak. Namun, angin tetap suci, tunduk hanya kepadanya, seperti cahaya yang enggan padam di tengah kegelapan. Aku kasihan padamu angin. Fitrahmu baik, tetapi sentiasa dijadikan badut, jongos, alat kekuasaan. Aku hanya tunduk kepadanya. Manusia yang memaksaku melawan fitrahku sendiri. Aku menangis bukan kerana sedih, tetapi aku sedar betapa rosaknya jiwa manusia. Narator mencapai realisasi tertinggi. Seluruh pertunjukan kuasa politik yang tadinya kelihatan begitu mengancam dan besar, kini dilihatnya sebagai karikatur yang kerdil. Ia hanyalah hingar-bingar politik duniawi yang tidak mempunyai sebarang makna hakiki. Akhirnya aku faham, semua ini hanyalah karikatur dunia. Politik, kuasa, slogan, nilainya tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Dan kebenaran akan tetap bernafas walau cuba ditenggelamkan. Kemenangan spiritual yang sejati bukanlah dengan melawan ribut propaganda, tetapi dengan mencapai satu tahap kesedaran batin yang membolehkan seseorang itu hanya membiarkan angin berlalu sambil mengakui ketiadaan nilainya. Narator tidak lagi terkesan, dia hanya ketawa. Ku biarkan engkau berlalu angin. Aku tidak lagi terganggu kerana aku tahu hanya Dia yang Maha Kuasa.